Tiap-tiap bulan bini aku akan sakit. Sakit orang perempuan. Kesian aku tengok dia tergeliat sana, tergeliat sini, menahan sakit. Masa mula-mula kahwin dulu, aku ingatkan dia mengada-ngada. Tapi tiap-tiap bulan dia sakit, aku buatlah research, tanya kakak-kakak aku, tanya pakcik Googler. Dan aku dapat jawapan, rupanya sakit orang perempuan ni dia tak sama untuk setiap orang. Tak mampu aku nak buat apa-apa, ubat pun dia tak nak makan. Aku hanya mampu tolong dia masak. Jadi untuk makan malam ni, aku nak masak nasi goreng ikan rebus. Untuk buat nasi goreng ikan rebus, dah tentulah kena ada ikan rebus, telur, bawang merah, bawang putih, cili kering dan perencan nasi goreng. Aku gunakan perencan nasi goreng dari Bestari. Jangan lupa nasi yang dah sejuk. Mula-mula tumbuk bawang merah, bawang putih dan cili kering sampai lumat. Tapi janganlah lumat sangat, agak-agak dia dah hancur tu cukuplah. Kemudian hancurkan isi ikan rebus tadi. Jangan terlalu hancur, biar berketul-ketul, barulah ada rasa isi ikan bila mengunyah nanti. Kalau jumpa sisa-sisa tulang, buanglah, nanti tercekik pula anak nak makan. Lepas tu panaskan minyak dan goreng bahan yang ditumbuk tadi sampai garing. Biar betul-betul garing, tapi janganlah sampai hangus, nanti pahit pula. Bila dah cukup garing, masukkan perencan nasi goreng Bestari dan kacaulah sekejap. Lepas tu masukkan isi ikan rebus yang telah dihancurkan tadi. Kemudian masukkan telur dan biar telur tu masak sekejap sebelum dihancurkan. Barulah telur tu nanti ada ketul-ketul. Bila telur dah masak dan hancur, boleh masukkan nasi putih dan gorenglah sampai ia sekata. Bila nasi goreng dah hampir masak, boleh tambah garam secukup rasa. Lepas dah masuk garam, boleh besarkan api dan gorenglah sampai nasi masak. Sedikit tips yang aku dapat dari tukang nasi goreng. Katanya nak buat nasi goreng yang sedap, kena guna api yang sangat besar dan goreng betul-betul sampailah minyak kering. Maka siaplah nasi goreng ikan rebus aku. Tapi bini aku tak nak makan, dia dah tak ada selera nak makan. Apa lagi yang aku boleh buat?